Okey, Made. Inilah tom yum daging perut sapi dah siap daripada saya. Okey. Okey, kalau nak tahu macam mana saya buat, terus stay tune. Mari. Okey. Pagi Made, sahabat. Pagi ini saya akan buat satu menu yang paling special ataupun padu, iaitu tom yum daging. Biasanya orang buat tom yum seafood, ayam. Hari ini saya teringin nak buat tom yum daging dengan perut dia sekali. Okay? Jadi memang betul-betul padu. Okay? Saya akan buat yang terbaik. Okay? Menu-menu bahan-bahan seperti di sini. Ini adalah daging lembu dan perut dia. Nanti saya akan rebus pakai jeruk angin lah. Di sini saya ada daun ketumbar. Semua bahan-bahan ini penting. Itulah saya membuat satu menu tom yum yang paling padu lah. Okay, cili, bawang putih, bawang holland, akar ketumbar, 2 limau. Saya ada halia, serai dengan lengkuas. Dan sini adalah bahan hiasan. Saya ada bunga kubis, cili, batang seledri, tomato, carrot, cili sayur, anak jagung. Okey, di sini saya menggunakan susu cair, dan satu lagi yang paling special adalah saya menggunakan pencah. Memang mana-mana orang tahulah kalau pakai ini. Biasanya orang pakai yang jual, yang tin punya yang besar tu harga dia RM51. Tetapi saya jumpa tin kecil yang harga dia RM10. Nasib saya terjumpa benda ni. Sebab yang tin besar tu orang pakai untuk menjaga. Yang ni untuk saya sendiri. Okey. Nanti saya buat macam mana saya buat dengan padu campuran dengan paste tom yum dengan tom yum Thai. Dan tak lupa juga dengan sos ikan dan jus limau nipis. Paling penting je limau nipis. Okey, tu je bahan simple. Macam mana saya nak buat, terus stay tune. Mari. Seterusnya saya tayar potong-potong kecil ni, nanti biar ada lembut baru saya potong. Okey, saya masukkan dekat periuk tekanan angin campur ya. Okey, lepas tu saya akan rebus. Saya tunggu 30 minit macam tu lah. Seterusnya kita rebus lah. Sebab kita nak cepat. Okay? Biarkan 30 minit. Tunggu benda ni berpusing lah. Okay. Pun udah masak dalam 20 minit lah. Yang punya pun dah berpusing. Kita tambah. Dah berpusing. Ya, so biar nak tahu dia tidak lama lagi yang lembut perut. Dengan teh ya dulu lah, nanti 10 minit lagi ke 5 minit ya macamnya lah. Dia aku biar ke dulu baru aku buka ya. Ada terus buka ya baik ke kalau meletup kurang. Biar takut ngenanya. Saya sukatan paste limau nipis ni inilah. Saya rasa tengok bau dia pun wangi, memang macam fresh. Okey. Okey, untuk ni dia masih dalam plastik lah kat sini macam ni. Okey. Mungkin saya tuang kat dia dalam kontainer ke apa ke. Okey. Kita pakai dua sudu lah, 2 sudu besar. Tengok kuantiti yang kita masak. Kalau banyak, kita masak banyak lah. Okay. Okay. Ya ni sebenarnya bukan sangat tom yum ni sangat, dia paste cili dia sebenarnya ni. Okay. Dan kita nak dia punya padu lagi. Kita campur dia punya tom yum. Yang ni campur. Jadi paste tom yum Thai kan.
Okay, ya. Yang ni yang satu lagi tu stok dia. Dia macam cili lah. Okay. Kita campur. Tu nampak bau dia betul-betul kau. Tengok. Dia ni pun sama juga Thai. Nah, toyam Thai memang padu lah. Okay. So, simpan. Lama saya cari benda ni. Tapi tim besar ada lah, RM51. Okay, kita bagian dah siap kita rebus pakai ni, memang lembut. Okay, kita asingkan sini. Air ni pun kita guna, jangan buang. Okay. Dia jadi kecut lah. Tadi dia nampak banyak, sekarang dia dah kecut. Ini semua isi dia. Okey. Okey, yang ni kita iris lah. Okey, kita potong kayak kecil lah sebab ni dah masak dah ni. Dah memang dah betul-betul lembut. Ini perut sapi lah. Okay. Perut sapi bercampur dengan isi dia. Ini isi dia. Okay. Dua limau ni kita buang dia punya apa kata, dia punya batang ni, kita ambil daun dia. Okay. Asingkan dia punya batang ni, batang tua dia ni. Okay, kita pakai daun pudar. Okay. Okay, Made. Semua bahan dah siap. Datuk aku gak standby. Okay, ngagak yang pu tom yam. Okay. Dekat nemu, terus kita operasi berdapur. Okey, mari kita panaskan ni. Okey, proses ni saya tidak menggoreng. Okey, saya pakai air rebusan daging tadi. Air rebusan ni pun masih panas lagi, letak ya. Okey, air rebusan daging. Okey, kita tunggu dia mendidih. Air ni masih panas lagi ni. Okey, tak apa, kita masukkan ni. Okey, kita masukkan serai. Okey, 2 limau. Air ni, sebab air ni masih mendidih, tak apa, memang dah masak dah. Okey, masukkan lengkuas. Okey, halia, masukkan semua ni dulu. Biar benda ni jadi lembut dulu, masak dulu, baru kita masukkan benda yang lain. Okey, benda seterusnya. Air pun dah mendidih. Dah mendidih, dah bergerak dah. Dia punya ni pun dah mendidih. Okey, seterusnya kita masukkan
dia punya paste toyang. Masuknya. Dia nampak dia punya bau. Okay, saya tak goreng, saya tak pakai minyak. Saya gunakan minyak dia sendiri. Biar dia mendidih. Biar dia mendidih. Oke, kita bilas nih sayang dia punya kubah tadi. Bilas. Oke. Nampak dia punya kuah. Ini pun dah mendidih, kita masukkan daging dah dengan perut. Oke, jangan risau, ini dah masak dah. Oke, masukkan. Kita biarkan dia sebati dalam. Oke, biar dia tunggu dia mendidih. Oke, seterusnya kita masukkan ini apa nama? Jus apa, limau nipis. Oke, kita pakai jus limau nipis lagi mantap. Oke. Secukup rasa lah. Tak payah banyak, terus pada dah ni lah. Oke, nanti masalah. Oke, seterusnya masukkan sos ikan. Oke. Oke, kita boleh rasa dulu. Oke, kita masukkan gula biar dia ada masam, ada masin, ada manis. Dan dah siap dah ni. Kacau. Nampak. Okey. Dah. Nampak saya sudah dah siap, ready. Nah, kita masukkan dia punya ni lah, hiasan lah. Okay, kita masukkan anak jagung. Ada carrot, bunga kubis, tomato, cili dengan seledri. Okey. Terus masukkan bawang kulen dengan cili. Okey, kacau. Okey. Wah, inilah kejadian dah, memang padu lah ni. Oke, kemudian mendidih kejap. Memang padu. Dah masak, dah mendidih. Oke, tengok. Oke, seterusnya bila dia dah mendidih macam ni, kita padamkan lampu api. Lalu kita masukkan susu cair. Jangan waktu dia mendidih, sebab kita nak dia punya ni lah, apa kata, kalau dia masak dia mendidih, dia color dia lain dah. Tak ni, tengok kalau kita dah, sebab benda ni dah masak, jangan risau. Okay. Sebab dah susu dia apa nama kata, berkering. Tengok, memang kau memang padu. Okay, siap. Kita taburkan
masukkan daun ketumbar lah. Ni ada ketumbar ni. Okey. Siap. Okey, adik, aku makan dulu. Oh, memang kau sup tu. Memang rasa di macam rasa di Thailand pula. Memang padu dia punya tom yum ni, nampak. Nampak sup dia. Hei, sedap-sedap. Bangam ah. Ni baru daging, kalau seafood lagi lah. Okey. Mengidam sangat nak makan tom yum daging, saya buat lah. Sebab apa nama kata, pencah dah cukup, baru buat ni. Memang tahu kita nguji asai bekas tayo ke aku tu. Bu kita ngasai apa kini. Okey adik, jemput makan adik. Aku agak bujang kaya, mi atau makan tom yum tu. Minum atau tinggal, bila bisa tom yum tu telur dadah. Tapi aku nak telur dadah lah. Kebiasaan ni lah. Kalau makan tom yum telur dadah tak tinggal. Memang cun. Tu atai tom yum. Tek nak aku kawak sebab dia nak tom yum kapila. Ba kolanas. Sama kumpulan kapila, tom yum cara saya tu. Tu pun resipi sirap ringan dah tu. Memang nganu banyak payah kat madan. Memang siapa penggemar tom yum. Ngelamak tu aku kena daun sup. Tiba-tiba aku terjumpa ke daun ketumbar. Ni aku kat ngerak tom yum. Memang cun yang boya betul-betul 100% lengkap. Kalau bisik yang pun pencah ya ke tian-tian, nyaman. Bila aku ngerak, cara aku kata kita akan ngerak. Nama tu tom yum seafood. Tapi kalau laman aku mengidam ke tom yum daging, aku ngerak daging lah. Macam mana? Saya nak kuah tu. Dia baru tulis nak nemu berapa harga tu. Betul. Okay, terima kasih adik. Dan kita akan nonton video aku sampai habis. Jangan lupa kita like, comment, share, and subscribe apa nama channel. Okay? Temu baru kita buat naik konten. Jadi kita nemu minum lagi hari aku. Okay, mari bye.